Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pembelajaran keselamatan terjamin, pembelajaran berkualiti, murid sejahtera, sekolah gemilang. Selamat datang ke podcast VPSS Super Tawang, saluran yang membawa suara, inspirasi dan informasi kepada seluruh warga SK Tawang. Bersama saya, Atira Salehah, wartawan cilik TVPSS Super Tawang, amat berusaha hati untuk bersama-sama anda dalam episod yang penuh bermakna hari ini. Keselamatan bukan sekadar satu peraturan, tetapi merupakan asas kepada pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusif, harmoni dan membahagikan. Apabila murid berasa selamat, mereka akan hadir ke sekolah dengan senyuman, belajar dengan penuh keyakinan dan pulang membawa harapan untuk masa depan yang gemilang. Justru, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang amat dekat pada hati setiap warga sekolah, iaitu keselamatan murid, tanggungjawab bersama. Bagi berkongsi pandangan serta pengalaman untuk memastikan SK Tawang terus menjadi sebuah sekolah yang selamat, penyayang dan cemerlang, bersama kita ialah penolong kanan pentadbiran SK Tawang, Puan Rahana binti Ismail. Assalamualaikum Puan, terima kasih kerana sudi bersama-sama kami dalam podcast VPSS Super Tawang. Waalaikumsalam. Terima kasih Atira sebagai wartawan cilik TVPSS Sekolah Tawang. Selamat pagi. Puan, ada yang mengatakan sekolah ialah rumah kedua bagi setiap murid. Pada pandangan Puan, sejauh manakah aspek keselamatan memainkan peranan dalam memastikan sekolah benar-benar menjadi tempat yang selamat, harmoni dan membahagikan? Sekolah ni sebagai rumah kedua seorang murid. Maksudnya sekolah ini ialah sebagai tempat kepada murid menimba ilmu. Jadi murid datang sekolah dengan harapan agar mereka memperolehi pendidikan, memperolehi pelajaran. Jadi menjadi tanggungjawab sekolah memastikan keselamatan murid berada di tahap yang optimal. Maksudnya murid itu kena selamat berada di sekolah, sampai di rumah ibu bapa dia ibu bapa dia sebagai pelindung bertanggungjawab kepada kesihatan, kepada kecemerlangan pelajar. Tapi di sekolah juga menjadi tanggungjawab sekolah dan warga sekolah supaya murid selamat. Maksudnya selamat semasa pulang, semasa berada di sekolah dan juga semasa datang ke sekolah. Gitulah. Puan, ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada merawat. Dalam konteks pendekatan dan langkah proaktif yang dilaksanakan oleh SK Tawang untuk memastikan semua murid belajar dalam suasana yang benar-benar selamat, kondusif dan membanggakan. Pada pendapat saya lah, memanglah sekolah itu menjadi tempat harapan murid sebagai sekolah yang selamat. Sekolah itu mesti berada dalam keadaan selamat supaya murid akan ibu bapa percaya kepada sekolah dan memastikan anak-anak dia, harapan ibu bapa untuk memastikan anak-anak dia berada dalam keadaan selamat. Maksudnya tanggungjawab guru mestilah pentadbir dan juga warga sekolah memastikan keadaan sekolah itu selamat semasa murid datang pagi sekolah, masa berada di sekolah dan juga semasa balik. Contohnya di sekolah tu menjadi tanggungjawab cikgu bertugas. Cikgu bertugas disediakan di sekolah bertugas sepanjang minggu itu dengan tanggungjawab guru bertugas. Di samping itu kawalan daripada pentadbir dan juga warga sekolah memastikan murid-murid dalam keadaan selamat. Maksudnya beberapa inisiatif telah diadakan di peringkat sekolah untuk memastikan murid kita selamat. Pertama sekali, guru bertugas memastikan kawasan-kawasan strategik itu dia jaga. Contohnya tengok murid masa berada di masa rehat makan di kantin, di koridor dan sebagainya. Contohnya sekarang ni macam waktu rehat sekolah kita ambil inisiatif menyediakan TV pendidikan. Maksudnya untuk mengelakkan murid-murid ni berjalan, berlari ke atau membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah semasa rehat contohnya.
Jadi bila dikumpulkan murid itu satu tempat, jadi untuk mengelakkan murid itu bergaduh ke macam-macam kan budak-budak sekolah. Jadi bila ada pemantauan daripada guru, di samping juga aktiviti yang dijalankan di peringkat sekolah, contohnya menyediakan perpustakaan ataupun tempat-tempat rehat yang sesuai untuk murid, maka itu memberi mewujudkan keselamatan di sekolah. Okey. Wan, walaupun pihak sekolah telah menjadikan pelbagai langkah keselamatan, namun kejayaannya tetap terletak kepada sikap setiap pelajar. Apakah peranan yang perlu dimainkan oleh setiap pelajar agar mereka bukan sahaja menjaga keselamatan diri, tetapi menjadi contoh dan inspirasi kepada kawan-kawan yang lain? Okey. Sebenarnya sikap murid mempengaruhi keselamatan di sekolah. Contohnya murid itu kena ada jati diri pada dirinya. Mestilah mempunyai kesedaran bahawa bukan di sekolah itu bukan mengharapkan guru ataupun pengawas yang bertugas semata-mata untuk mengawal disiplin mereka. Maksudnya sikap murid itu sendiri, maksudnya dia mestilah mempunyai jati diri, keyakinan ataupun semangat untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Maksudnya murid itu mestilah mengubah sikap mereka yang rasa lebih bertanggungjawab dan berketerampilan. Puan, sebelum tirai podcast VPSS dilabuhkan, apakah kata-kata semangat dan inspirasi yang Puan ingin titipkan kepada seluruh warga SK Tawang? Okey. Terima kasih Tira. Sebenarnya kita sebagai warga pendidik dan juga sebagai warga murid warga sebagai masyarakat, kita hendaklah mendidik murid kita menjadi murid yang berjaya. Murid yang cemerlang itu mestilah mempunyai jati diri. Jadi saya lah sebagai PKP sekolah ni, jadi maksudnya mengharapkan agar murid-murid mestilah belajar bersungguh-sungguh, bekerjasama dan mengamalkan disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi maksudnya jadi murid yang cemerlang, gemilang dan terbilan. Maksudnya kami ni sebagai pendidik ataupun guru-guru ingin sangat mengharapkan murid-murid itu beroleh kejayaan cemerlang dan gemilang. Dan harapan cikgu semoga sebagai tahun terakhirlah cikgu berkhidmat di sekolah ini mengharapkan murid-murid akan berjaya dan menjadi insan yang gemilang. Terima kasih. Alhamdulillah, sampailah kita ke penghujung podcast TVPS Super Tawang. Terima kasih yang tidak terhingga kepada penerokan dan pentadbiran Puan Rahana binti Ismail kerana sudi meluangkan masa serta berkongsi pandangan, pengalaman dan inspirasi mengenai keselamatan murid di sekolah. Sesungguhnya perkara yang disampaikan oleh Puan mengingatkan kita tentang keselamatan bukan sekadar peraturan yang perlu dipatuhi, tetapi budaya yang perlu dihayati oleh setiap warga sekolah. Apabila guru, murid, ibu bapa dan komuniti berganding bahu, kita mampu mewujudkan sebuah sekolah yang bukan sahaja selamat, malah harmoni, ceria dan cemerlang. Ingatlah, sekolah yang selamat melahirkan murid yang hebat. Keselamatan bukan satu pilihan, tetapi tanggungjawab bersama. Sekian, terima kasih.